Rezeki ajaib. Amalkan satu amalan ini yang mana kita minta je dapat, minta je dapat. Alhamdulillah, asbabkan amalan ini banyak sangat rezeki Tuhan bagi melimpah ruah. Akaun pun sentiasa banyak duit. Jadi korang nak tahu amalan ini, dengar video ni sampai habis, save dan follow Jason supaya Jason sharekan lebih banyak video bermanfaat untuk korang. Amalan ini Jason amalkan sejak Jason terbuat bisnes yang tak betul. Waktu tu Jason keluar modal yang sangat besar. Sampaikan Jason sedekah banyak produk untuk elak expired. Dan hari-hari Jason minta dengan Tuhan bagi Jason jumpa satu bisnes yang senang-senang je, duduk rumah orang cari Jason. Dan Alhamdulillah, asbab dengan amalan tu, Tuhan izin Jason jumpa bisnes yang untungan dia sangat besar. Dan bersyukur company tu siap ada bagi dividen tahunan berpuluh ribu. So amalan ini mungkin ramai dah tahu dan dah amalkan. Dan ada juga maybe rasa saya dah amalkan tapi belum dapat rezeki melimpah ruah. Sebenarnya nak amalkan kita mesti kena yakin. Sebab semua yang baik datang daripada Tuhan. Dan Tuhan nak bagi rezeki yang besar untuk kita. Sebab tu Tuhan datangkan rezeki video ini sampai dekat korang. So korang kena komen Alhamdulillah, saya akan buat setiap hari. Dan tekan link di bio Jason atau get offer. Jason akan kongsikan amalan ini untuk korang satu persatu.